Selamat pagi. Dalam slot pada kali ini saya ingin mengajak pelajar-pelajar dalam satu slot motivasi jom jadi baik. Jadi satu tajuk yang sangat penting pada saya ialah kita ni selamat pergi dan balik sekolah. Jadi pelajar-pelajar sekolah, kita memang seronok naik motor laju-laju dengan gaya dan style yang tersendiri, tetapi itu untuk sekejap saja. Terlalu terleka sedikit aja, sesaat dua kita terleka, padahnya adalah untuk sepanjang hayat ataupun dibayar dengan nyawa. Oleh itu, anak-anak sekalian, masa menunggang motor tu, elakkanlah daripada menjawab telefon bimbit. Itu yang pertama. Kadang-kadang kalau kesilapan itu daripada kita, mangsanya ialah orang lain. Yang kedua pula, jangan suka sangat merempit pasal silap-silap waktu, silap tarikh, kita akan berakhir di hospital ataupun dalam parit. Dan yang ketiga, pastikan motor kita itu dalam keadaan selamat, brake-nya boleh digunakan, lampu isyaratnya boleh digunakan, tayarnya itu tidak licin, lebih-lebih lagi di waktu hujan yang lebat. Dan yang seterusnya, yang paling utama sekali, pastikan kita itu sudah lulus ujian memandu, ada lesen, dan ikutlah peraturan yang telah ditetapkan oleh JPJ, ikut lampu isyarat dan ikut garisan. Kalau ada garisan double di tengah-tengah tu, tak payahlah kita nak potong kenderaan yang lambat. Sekian, terima kasih.